Tan Sri Yang Bertua, soalan yang keempat. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Bagan atas soalan yang dikemukakan. Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Utama Rais Yatim menyampaikan salam. Beliau meminta maaf tidak dapat hadir hari ini kerana dikehendaki menghadiri mesyuarat komunikasi di Singapura. Tuan Yang Dipertua, sepanjang rancangan Malaysia ke-9, sebanyak 8 projek dengan nilai RM4,499,367 dan 70 sen telah diperuntukkan kepada negeri Pulau Pinang untuk tujuan pemuliharaan warisan. Projek-projek yang telah dilaksanakan sepanjang tempoh 2006 hingga 2008 ialah sebanyak 7 projek, bukannya 9 seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat. Bagi negeri Melaka pula diperuntukkan sebanyak 24 projek dan bukannya 49 seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat bagi tempoh yang sama. Untuk makluman Yang Berhormat, negeri Melaka mempunyai jumlah projek yang lebih banyak kerana Melaka mempunyai jumlah monumen bersejarah yang banyak dan berusia lebih daripada 300 tahun berbanding dengan negeri Pulau Pinang. Tambahan pula, negeri Melaka juga mempunyai enakmen pemuliharaan dan pemugaran warisan budaya negeri Melaka 1988 yang menjadi penggerak kepada aktiviti konservasi. Peruntukan bagi projek-projek ini adalah berasaskan permohonan dan justifikasi. Dari segi peruntukan, walaupun bilangan projek di negeri Pulau Pinang adalah kecil, tetapi setiap projek adalah diberikan peruntukan yang besar. Sebagai contoh, dan ini juga bagi menjawab soalan Yang Berhormat, iaitu bahagian B, iaitu bagi tahun 2009, walaupun hanya satu projek yang telah diperuntukkan untuk Pulau Pinang, tetapi kosnya adalah besar, iaitu sebanyak RM2 juta, iaitu ke atas kerja-kerja konservasi Gereja St. George, dan ia dijangka siap pada tahun 2010. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tuan Yang Bertua. Saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Senator tentang angka yang disebutkan tadi. Mungkin kalau ini tidak tepat, harap beliau boleh betulkan website yang telah dipamerkan butiran tersebut, di mana dinyatakan di antara 2006 hingga 2009 ada sebanyak 9 projek diperolehi oleh Pulau Pinang berbanding dengan 49 untuk Melaka. Dan ini adalah angka-angka yang telah pun disahkan oleh pihak kementerian dan pegawai-pegawai pihak kementerian. So harap kalau begitu maklumat ini boleh dibetulkan. Pada masa yang sama, Tan Sri Yang Bertua, saya ingin bertanyakan memandangkan bahawa Georgetown bersama-sama dengan Melaka merupakan tapak warisan sedunia UNESCO. Bukankah kita harus memberikan penitik berakan yang sama kepada Georgetown? Sungguh pun kita lihat dari segi konservasi, sedarkah Yang Berhormat Senator bahawa negeri-negeri lain yang tidak mendapat pengiktirafan UNESCO memperolehi projek konservasi yang jauh lebih besar daripada Pulau Pinang? Kalau kita lihat dari aspek jumlah-jumlah projek yang telah diperuntukkan, Pulau Pinang di antara 2006 hingga 2008 hanyalah pada tahap tangga ke-9 berbanding dengan negeri-negeri lain. Dan saya rasa ini tidak mencerminkan status Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO, dan ini saya rasa tidak menunjukkan emphasis ataupun penekanan ke atas status yang susah didapat daripada UNESCO. Dan dari segi jumlah peruntukan ini, bolehkah saya tahu kalau
di antara RMK 9 yang dinyatakan 4.3 juta. Ini, bolehkah saya tahu berapakah yang diberikan kepada Melaka dan apakah keseluruhan peruntukan yang telah dibelanjakan? Tan Sri yang Bertuah, akhirnya saya rasa ini adalah perkara penting kerana kita harus tunjuk kepada dunia, Tan Sri Bertuah, bahawa Georgetown dan Melaka sebagai bandaraya warisan berkembar haruslah diberikan penekanan bersama. Kalau tidak, macam mana kita hendak tunjukkan kebanggaan yang sekarang diidam-idamkan oleh negeri-negeri lain. Sekian, terima kasih.